antara negeri yang terawal ada undang-undang penyerahan jenayah dalam undang-undang syariah yang telah dirujuk dalam civil right. Sebab kita ada undang-undang mahkamah nombor 1 1336 kalau tak saya. Undang-undang tu Terengganu pertama yang tubuh. Kita banyak undang-undang Islam yang kita pakai civil rujuk pada undang syariah kita. Dan ini adalah antara salah satu. Dan Sultan Zainal Abidin antara sultan yang paling banyak buat komen bila British bagi undang-undang. Soal jawab dia tu banyak dan panjang. Rekod dia kalau baca tebal. Wah baca. Tapi suka kita baca. Kita tengok ilmiahnya raja-raja kita. Dia bersoal jawab. Dia kata dia tak setuju ni, tak setuju ni. Tapi saya tak bawa lah dokumen sebab dokumen dia banyak. First tu yang bulat Cak Moh Sultan Zainal Abidin, yang rasmi. Yang kedua tu Cak Moh High Commissioner British di Singapura. Tengok, British pun buat Cak Moh tulis Jawi, dalam pun tulis Jawi, luar tu ada tulis bahasa Inggeris. Tengok apa status bahasa dan tulisan kita. British dia penjajah, tapi dia mari di tanah Melayu, dia jajah kita, dia ikut bahasa kita, bukan kita ikut dia. Masa ini bukti kuatnya Melayu dan Islam. British kena ikut kita. Dia atas surat Jawi dengan raja-raja dalam tulisan Jawi Melayu. Ni ada kisah-kisah dia lah, kolonial imperialis lepas ni. Tapi zaman Sultan Abidin, Melayu, Islam dan Sultan adalah kuat. Ini bukti dia. Okey. Tahun 1912 juga, tuanku buat pengisytiharan, dia lantik yang di Tuan Muda sebagai pentadbir negeri. Sebab apa-apa yang dilaksana dititah dan ada dokumen. Boleh tengoklah, satu dokumen tu ada Raja Muda. Dan gambar ni diperolehi di Bangkok. Saya beli di Bangkok. Malaysia tak ada. Beli betih diri ni. Ada siapa-siapa ayah beli betih diri. Gambar tu. Anak beranak dia pun tak ada gambar ni. Saya merujuk dengan keturunan. Nama gelaran dia perlu tahu, raja-raja ni dia lepas mangkat dia ada gelaran. Nama dia Marhum Raja Darat. Sebab dia duduk paling ulu kalangan raja-raja. Kalau raja lain duduk bandar, tahu dia duduk mana? Last. Dia mangkat di Gong Kapah. Gong Kapah tu kira darat lah. Dia panggil Raja Darat. Dia dapat gelaran Raja Darat. Bukan duduk bandar sebut bandar Kuala. Dia dah sebut